بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Hari ini kita baca tajuk Jalan Ma'rifatullah, jalan mengenal Allah. Oleh kerana Ma'rifatullah itu, kenal Allah itu menjadi asas kepada segala yang terkandung di dalam ajaran Islam, maka ia menjadi kewajipan yang pertama kepada setiap Muslim, setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Hakikat ini disimpulkan oleh ulama tauhid, ulama akidah di dalam kalimah Awwaluddin ma'rifatullah. Artinya yang pertama di dalam agama Islam itu ialah mengenal Allah. Perkara yang mula-mula sekali dalam agama Islam, kenal Allah Ta'ala. Setelah mengikut sifat semula jadi manusia, percaya adanya Tuhan. Semua manusia mengikut fitrah, naluri sifat sudah jadi dia, percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang sebenar Allah sahaja, tak ada yang lain. Allah, dia saja Tuhan. Tak ada lagi Tuhan yang lain daripadanya. Disebut dalam Quran Nabi Ibrahim AS, sebaik saja dia berakal, yang mencari Tuhan. Disebut dalam Quran. Setelah percaya adanya Tuhan, siapa Tuhan? Disebut dalam Quran, tengok bintang, agak ni Tuhan agaknya. Lepas tu hilang, ni bukan Tuhan ni. Tengok bulan pula, lepas tu tak ada. Mari awang lindung, tak nampak. Tengok matahari pula, lepas tu tak ada. Akhirnya Tuhan beri hidayah pada dia. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, menjadikan matahari, bulan, bintang dan segala-galanya. Tak ada yang lain daripadanya. Setara semula jadi. Lepas tu diturunkan wahyi, malaikat Jibril. Tuhan bawa hidayah secara ilmu kepada Ibrahim AS. Setelah akalnya percaya dengan Tuhan, diberitahu Tuhan yang sebenar Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang wajib bersifat benar, tak bohong, disaksikan oleh kaum bangsa dia. Rasul ni orang yang tak pernah bohong sejak kecil sampai lantik jadi Rasul. Akhlaknya baik, perangannya baik, orang yang cerdik, yang berani, yang bijak. Tak ada kelacatan pada dirinya, khususnya akal fikiran. Kaum dia tengok sendiri,
Lepas tu baru Allah Ta'ala wahyukan, lantik beritahu kepada orang ramai, Rasul Tuhan yang sebenar ialah Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama perkara agama Islam ialah kenal Allah Ta'ala. Ini bukan hadis. Ini kesimpulan dari Quran dan hadis. Disimpulkan oleh ulama. Dan yang pertama dalam tajuk ini ialah mempercayai wujudnya dengan betul. Firman Allah Ta'ala, قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Surah Yunus ayat 101. Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul. Tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memperingatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Tak cukup lagi, langit dan bumi tengok keliling. Langit tak ada tiang, tak ada apa, sayup mata memandang. Bintang bertaburan terlalu banyak, tak boleh nak bilang banyaknya. Macam pasir di bumi. Bumi ni kalau orang belajar sains alam, kecil sangat je, halus je. Kita kuasa betul sangat. Alam sangat luas. Bintang-bintang yang banyak itu pula dengan matahari dan sebagainya tak berlaga antara satu sama lain. Ada kawasan, tempat pusingan masing-masing, peredaran masing-masing. Tak berlaga. Siapa yang buat? Siapa yang atur? Rabbul Alamin. Tuhan yang menjadi dan mentadbir seluruh alam. Firman Allah Ta'ala, وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Surah Al-A'raf ayat 185. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu? Banyak ada ahli sains buat kajian dengan teropong macam-macam alat. Tengok bintang, matahari, bulan dan peredarannya. Tengok musim dan peredarannya. Kajian dengan akal dia. Didapati begini. Baca Quran. Quran royak lain. Kaji lagi serupa dengan Quran. Quran memberi jawapan yang benar. Quran kitab daripada Allah. Ilmu Allah Ta'ala. Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Quran adalah petunjuk yang benar. Banyak ahli sains angkasa lepas yang masuk Islam. Kalau dia kaji ikhlas sungguh dengan alat-alat dan sebagainya, masuk Islam. Orang bukan Islam. Orang bijak pandai, khususnya hari ini, bila timbulnya Islamofobia, jenggi Islam. Dia sebut Islam ni jahat sangat, zalim sangat, ganas sangat Islam ni. Akhirnya orang berilmu ni dia suka kaji. Dia baca Quran, baca buku-buku penulisan ulama tentang Quran. Dapati tak betul tuduhan itu. Akhirnya masuk Islam. Ini berlaku, menyebabkan dia masuk Islam. Syaratnya dia kaji sungguh dan dia baca sungguh. Dengan sebab itu kita jangan larang orang bukan Islam baca Islam, jangan larang. Dia nak boleh tengok masjid, jangan larang. Sebab Nabi membenarkan mereka jumpa Nabi di masjid. Nabi benar. Ada kitab-kitab kata tak boleh. Macam-macam kitab-kitab hak mengaji ni. Dia tak baca sirah Nabawiyah. Banyak orang datang jumpa Nabi masuk Islam. Jumpa dalam masjid, bukan luar masjid. Mengucap dua kalimah syahadah. Datang dengan ganas, dengan kasar dan sebagainya. Akhirnya masuk Islam.
Apalagi mereka yang berilmu, yang kaji Quran, baca terjemahan dia, masuk Islam. Mula-mula ngaji nak lawan Islam. Di mana kelemahan Islam? Baca-baca masuk Islam. Itulah anak kunci yang ditunjukkan oleh Al-Quran untuk mengenal Allah dan mempercayai wujudnya, adanya Allah, di mana manusia itu hendaklah menggunakan panca indera dan akal, menggunakan penglihatan dia, pendengaran dia, cium dia, rasa dia, dan guna akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah dengan cara yang sebenar, bukan cara yang salah. Melihat alam ini bermula dari melihat kejadian manusia itu sendiri, juga alam hayawan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Melihat kejadian bumi dan langit dengan peredarannya yang menakjubkan. Dengan melihat ini, semua kita akan terpekun dan mustahil ia tercipta dengan sendirinya. Dengan itu kita yakin pastilah ada yang menjadikan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Tengok diri kita sendiri macam mana mata boleh nampak pelik ya. Dengar boleh dengar peliknya. Macam-macam otak boleh mikir peliknya. Nak berjalan ada perasaan peliknya. Pakar-pakar perubatan, pakar kejadian manusia tak habis kaji. Tak siapa, pelik, menakjubkan. Macam-macam kejadian langit, bumi dan sebagainya, angin peredarannya, elektrik dan sebagainya. Semua kejadian ni kita kaji, tak juga punca, tak siapa, akal kita tak siapa. Dengan sebab itu kita memerlukan hidayah, petunjuk daripada Allah. Tuhan kena tunjuk. Kalau Tuhan tak tunjuk, kita sesat. Akal saya tak boleh. Maka melalui Nabi yang Tuhan lantik, yang percaya benar dia, beritahu. Kalau tidak, raba bukan-bukan, latih batu, tokok kayu, menatang jadi Tuhan. Pahak Tuhan lah sembah pula. Pahak Tuhan tu, uduh pada dia pula tu. Siapa begitu? Ini. Jadi bodoh begitu. Itu ada yang bersapah semua tu. Yang reka agama tu. Tapi tak ada hidayah. Kita kembali kepada kitab Allah yang menunjukkan kepada kita untuk melihat apa yang sepatutnya dilihat dan memerhati dengan cara yang membawa kita mengenal Allah dengan cara yang betul dan menanamkan keimanan yang teguh kepadanya. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang diantaranya ialah firman Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Tengok kejadian bumi macam mana. Diri kita sendiri tadi dah sebut, dengar, melihat, berfikir, tengok dan sebagainya. Macam-macam pelik pada diri kita. Kita tak mampu nak fikir. Pohon kayu pula, pohon deriang besar meluk, butir kecil je, seibu kaki butir, belah-belah putih macam gandum dalam. Tanam-tanam tumbuh pula besar pula tu. Ada pohon tu biji dia halus dan apa, macam-macam. Bila tumbuh dia pohon besar, bermeluk-meluk besar pula. Macam-macam. Ada jenis kecil, macam-macam. Daun dia nya, akar dia dan sebagainya. Binatang itu juga pelik. Kejadian binatang dan sebagainya masing-masing. Ada jenis hidup pak air masing, hidup pak air tawar. Boleh hidup atas darat dan air. Macam-macam. Tengok kejadian ni, dia tak jadi dengan sendiri. Mesti ada Tuhan yang mencipta, yang menjadikan dia. Tuhan mengadakan dia. Mesti ada Tuhan. Tuhan itu pula bukan seberangan. Mestilah hebat, maha suci, bersegala kekurangan. Tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tidak ada sepertinya sesuatu pun. Ini Tuhan, tak sama. Mestilah Tuhan tu tak terhingga, tak boleh kita tak siapa nak fikir. Kalau kita ngajinya sekadar tahu nama, tahu sifat-sifat saja. Kalau nak korek lebih lagi, masuk syaitan. Masuk syaitan. Dengan sebab itulah ulama-ulama salah tak suka pakai falsafah ni. Ngaji sifat, ngaji pakai falsafah, guna akal, mikir, tak apa. Pakai falsafah jangan, tak boleh, tak cukup. Kena pakai ayat Quran, kena pakai sebab tu. Ulama salah dia pakai Quran dengan hadis tu. Akal ni boleh pakai separuh je, tak boleh pakai semua. Jadi mari ahli falsafah mereka kaji sifat Tuhan. Tuhan dengar, hak tak ada Tuhan dengar dak. Hak ada Tuhan dengar, hak mati dah Tuhan dengar dak. Kaji sebab begitu. Korek. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Kamu tidak ditanya tentang apa Tuhan buat. Kamu ditanya apa yang kamu buat. Ini. Jadi kadang-kadang terlajuk mengaji akidah ni sampai jadi sesat. Bawa dengan akal jadi falsafah. Sebab itulah kena ada sekatan-sekatan dia. Firman Allah Ta'ala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari pati tanah. Asalnya pati tanah, daripada makanan dan sebagainya. Tuhan jadi keadaan daripada tanah. Lepas tu lahir zuriat dia melalui mani. Mani melalui makanan. Makanan daripada tanah juga. Turun hujan dan sebagainya. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang teguh rahim, dalam rahim ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang. Dan tulang-tulang itu kami bungkuskan dengan daging-daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling penting. Itu kejadian manusia, proses yang sangat hebat Tuhan buat. Disebut dalam Quran, saya detail. Ayat saing boleh kaji separuh je. Firman Allah Ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون." Surah Al-Baqarah ayat 164. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang. Malam dan siang tak sama antara musim satu musim. Kadang-kadang panjang malam, kadang-kadang panjang siang. Mesti ada beza antara satu hari dan satu hari. Kerana kita menghadapi musim. Pak kita musim hujan, musim panas. Ada negeri musim sejuk, musim panas, musim sederhana, musim bunga, macam-macam musim ada negeri. Macam-macam negeri. Ada negeri pula sama khutul istiwa, beza minit je. Kalau belah kutub utara selatan ni, kadang-kadang sehari 6 bulan, malam 6 bulan pula. Tak ada musim 4 bulan, baru berubah malam pula. Kita pergi ke negeri Eropah, Sweden, Norway dan sebagainya. Kalau musim panas, pukul 2 naik tari dah. Kadang puas tidur. Pukul 11 jatuh tari,
Pukul 2 pagi naik teri dah. Pendek sangat siang, malam. Kadang-kadang pendek sangat siang. Begitu. Nak puasa pun macam tu. Puasa ikut qada lah. Qada ikut jam, tak ikut naik matahari, naik bulan lagi dah. Orang duduk di belah utara, belah selatan dunia. Kutub selatan. Beza. Kita duduk tengah ni, sikit sangat. Tuan beza kan? Beza-beza siang malam ni pula, beza-beza pohon kayu. Beza-beza hasil bumi. Beza-beza galian, beza-beza. Pohon kayu pula tukar. Negeri ni hasil, negeri ni hasil ni. Galian pula ada negeri minyak, ada negeri besi, negeri temaga, macam-macam. Manusia sama manusia pula berusaha dan berturut antara satu sama lain. Keadaan langit siang dan malam yang silih berganti. Bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia. Kapal yang berat ribuan boleh duduk atas air lembek, tak tenggelam. Pelik ya. Kapal. Berat dia ribu-ribu tan. Bukan 2-3 tan. Muat barang pula. Air lembek, tak perlu tenggelam selalu. Ini ciptaan Allah Ta'ala. Kapal terbang. Itu lagi hebat. Terbang atas udara, tak ada apa itu. Boleh terbang dengan bersuara dia, bawa barang pula. Kargo, macam-macam dia ni. Kenderaan. Bagi manusia lautan. Sangat menakjubkan. Tujuannya manusia bawa barang. Sebuah kapal tu berapa ratus lori. Kalau bawa kot lori saja sikit je. Dengan kapal pula, kapal laut, kapal udara saat ni. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Kemudian Tuhan turunkan hujan daripada awan. Awan pula daripada air yang terseduh daripada laut dan sebagainya oleh matahari. Jadi wap. Naik jadi awan, tekan air. Banyaknya air dalam awan tu. Kalau turun hujan banjir, nak kata berapa ribu kapal, ratus ribu kapal. Berat, tapi tak jatuh. Tak jatuh tergantung antara langit dan bumi. Kecuali dengan arahan Allah, perintah Allah. Turun negeri ni, turun negeri ni, turun negeri ni, turun kawasan ni, kawasan ni. Mesti ada Tuhan yang mentadbirkan dia. Dia mengatur dia. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, menatang pula. Dan pengisaran angin. Angin pula beredar utara, timur, barat, selatan. Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kerajaan Allah Ta'ala yang hebat menguasai alam ni. Kerajaan yang di atas dunia ni habuk yang halus je. Kuasa besar dunia. Kuasa besar tu, kuasa besar ni hebat sangat. Halus je. Amerika kena terpakuah sikit je. Tak tahu nak buat dah. Nangis presiden dia. Kena sebakar dia cukup air nak tu air. Nak tunjuk gong sangat. Tunjuk sombong sangat. Fir'aun dia tenggelam dalam laut dengan air je. Namrud dibinasa dengan nyamuk. Nyamuk je. Ada senjata nuklear, ada senjata macam tu. Tu nyamuk je. Pada lawang nyamuk je. Macam-macam. Senjata kuman. Bala tentera Allah. Walillahi junudun lam taraha. Bagi Allah bala tentera yang kamu dapat tengok. Allah Ta'ala banyak bala tentera dia. Jangan lawan Allah Ta'ala. Kuasa besar mana-mana pun tak boleh nak lawan. Jangan takut kepada musuh-musuh Allah, musuh Islam. Firman Allah Ta'ala, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara asy-syamsa wal-qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات
جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بالأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Surah Ar-Ra'd ayat 42. Artinya Allah meninggikan langit tanpa tiang. Langit yang ada atas kepala kita tak ada siang. Tak ada siang langit tu. Sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas aras. Tuhan memerintah di atas aras. Aras ni singgasana yang layak bagi Allah Ta'ala. Tak sama dengan makhluk, tak sama dengan singgasana raja. Yang layak bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sepertinya sesuatu pun. Dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Matahari, bulan beredar ikut masa dia. Bulan cara dia, matahari cara dia. Bulan, daripada anak bulan, siapa pun nama, jadi anak bulan balik. Kemudian matahari pula peredaran beralih satu tempat lain. Kalau orang ke laut tahu bulan kecil, bulan besar pasangan satu, pasangan dua, pasangan laut. Ini berlaku berkaitan peredaran bulan. Ini berlaku. Allah mengatur urusan makhluk. Urusan makhluk menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhan kamu. Yakin kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan, macam-macam pohon kayu, pohon jatah, pohon betina, pasangan pohon-pohon kayu menatang itu juga. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dari satu umbi dan yang tidak bercabang. Ada pohon bercabang, ada pohon tak ada cabang. Diserami dengan air yang sama. Air sama siang. Baja kemudian melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian lain. Ada manis, ada masam pula. Ada lebih manis, ada kurang manis, ada tabur pula. Macam mana siang air tulis je? Duduk atas bumi tulis. Macam mana jadi begitu? Sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang fikir. Kalau mikir ini kuasa Allah Ta'ala. Kita tak nak mikir, tak erti nak mikir. Kehebatan kekuasaan Allah. Di dalam semua ayat-ayat yang tersebut, di atas menjadi dalil yang nyata kepada orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Seperti yang diperintah oleh Allah. Alam ini termasuk juga di dalamnya manusia. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tak jadi dengan sendiri. Tanpa penciptanya. Walaupun dikaji dengan ilmu yang paling moden, manusia yang mengkaji segala kejadian alam yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan panca inderanya, dengan secara berakal dan berfikiran tabi'i, membawanya kepada beriktikad adanya Allah. Tuhan menjadikan alam ini, mengandalkan adanya Tuhan yang tak sama makhluk, yang sangat hebat, maha suci bersegala kekurangan. Ada Allah yang menjadikan, dia tak jadi dengan sendiri. Itu puak-puak yang tak percaya ke Tuhan ajak abah ini puas berdebat. Ajak berdebat. Janji jam 8 pagi. Abah Rembak pergi lewat. Tak apa 8 pagi. Nak sorok dah, nak menang dah. Tak berani bahak. Tiba-tiba naik perahu. Naik perahu kot sungai.
Sungai Perut, Iraq naik tu. Daripada tebing belah ni, naik perahu belah ni. Pasal apa lewat? Dia tak ada perahu. Perahu tak ada. Tunggu, mari kayu setokor. Kayu setokor, kayu terpecah. Lepas tu jadi perahu sendiri. Mana? Perahu jadi sendiri, mesti ada tukang buat dia. Itulah. Kalau perahu ada tukang buat dia, maka alam ni mesti ada pencipta dia. Cara nak mengalahkan pokok yang tak percaya adanya Tuhan. Cobalah manusia itu melihat kepada kejadiannya sendiri dengan mani yang keluar dari sulbi bapanya dan taraib ibunya menjadi seketul darah, seterusnya menjadi segumpal daging, dan akhirnya menjadi lembaga manusia yang mengandungi tulang-tulang, daging-daging dan urat-urat saraf yang dibalut pula dengan kulit. Kemudian dia mempunyai perasaan dan baca indera, dapat bercakap, mendengar, melihat, merasa. Firman Allah Ta'ala, fa'rid an man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum min al-ilmi. Artinya, maka tinggallah mereka yang berpaling dari mengasihi kami Allah, dan tidaklah dia inginkan malaikat kehidupan dunia sahaja. Yang demikian itulah kesudahan pengetahuan mereka. Ilmu sekadar tu je. Tak boleh nak mikir malaikat Tuhan beri hidayah. Dengan itu sebab itulah Tuhan sebut yaf'alullahu ma yasha tentang Nabi Yahya. Zakaria berdoa pada Allah Ta'ala, malaikat wahyi. Macam mana Zakaria kata, macam mana aku nak dapat anak, aku ni tua dah lalu, bini aku pula mandu. Tuhan kata yaf'alullahu ma yasha, Tuhan akan buat mengikut kehendak dia. Yaf'alu, Tuhan buat. Kemudian Siti Maryam pula yakhluqu ma yasha, kun fayakun. Aku ciptakan dia. Maryam aku ciptakan, tak ada ayah. Macam Adam diciptakan. Ayah mak tak ada. Hawa pula mak tak ada. Daripada itulah usul Nabi Adam. Isa daripada ibu yang tak ada ayah. Mari malaikat Jibril. Jibril ni lelaki tak, puang tak. Nak setubuh macam mana? Nak kahwin macam mana? Kerana nak jadikan antara kejadian manusia dengan perkahwinan, kejadian manusia dengan kun fayakun. Jadi. Tuhan boleh buat mereka. Kita baca ayat Quran. Sebab tu Nabi Yahya disebut yaf'alu, Nabi Isa disebut yakhluqu. Yang ini buat, yang ini cipta. Dengan itu setiap orang yang memerhati apabila dia membaca Quran, menunjukkan bahawa Allah menyuruh kita berfikir, sehingga segala ilmu itu dapat menyatakan kebenaran Islam, bukannya untuk hiburan hawa nafsu, untuk mata pencarian atau semata-mata keinginan berilmu. Baca Quran ni kan nak bacanya sedap lagu je, jangan. Tuhan kata hudal linnas, Quran petunjuk bagi manusia. Kalau kita baca je ngaji molek-molek macam beli lapu pecek, sapu gelak cermin toko metu tu ni, lepas tu sipan dalam kilah, jalan dalam gelap. Buat pun dia. Lapu ni untuk suruh jalan, kita gelak-gelak, kita baiki metu dan sebagainya tu, kerana lapu jadi molek. Kita ngaji Quran, kepahaman jadi betul, tajwid dia, bacaan dia, baris dan sebagainya. Bukan untuk itu saja. Ini untuk betul siapa tak tahulah. Baca betul tu, hidayah tak ada. Ini Nabi kata di akhir zaman akan ada umat aku baca Quran sekat halqah je. Jaga. Nabi kata ada umat aku di akhir zaman baca Quran sekat halqah. Tak jadikan Quran sebagai petunjuk. Untuk macam keinginan tanpa melamak yang sebenar. Orientalis kaji Quran, kaji ilmu, bukan untuk dapat hidayah. Dan ilmu itu tidak mempunyai nur, cahaya, petunjuk yang meneguhkan iman. Tak mendatangkan iman pada seseorang. Itu malang. Sangat sedih. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung operasi tentera melawan Parsi, menjatuhkan kerajaan Parsi Masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keadaan yang sebenar. Musuh sudah mampu membinasakan atau menghalau tentera Islam yang sudah menjadi kecil jumlah anggotanya sekiranya mereka meneruskan serangan. Dia ramai mati syahid, gugur, menyebabkan jumlah tentera jadi kecil. Kalau Parsi serang masa itu juga, susah nak lawan. Jumlah kecil. Jadi begitu. Akan tetapi Allah telah memporak-perandakan hati-hati mereka. Dengan berlakunya perpecahan antara dua orang penglima besar Parsi, iaitu Rustum dan Fairazan. Keadaan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan serangan ke atas tentera Islam dan terpaksa mengundurkan tentera ke Madain, Tisfun, ibu negeri Parsi pada masa itu. Dia nak serang tak boleh, dia pecah sama dia. Sebab tu dan doa Allah mafarrid jam'ahum, ya Allah, perandakah himpunan mereka. Dalam doa kita terhadap Israel, terhadap sebagainya. Allah mafarrid jam'ahum, pecah belahkan perpaduan mereka, minta pecah belah. Ini Israel pecah. Tahsabum jami'an wa quluhum syatta. Tadi anhum qaumun la ya'qilun. Kamu sangka mereka bersatu, sebenarnya mereka berpecah. Dalam Israel itu yang sedang bunuh damai dengan Palestin sekarang ini berpecah. Satu puak tak tahan nak perang dah. Tak tahan nak perang kerana dikalahkan oleh Hamas. Tanzim jihad oleh Hizbullah, Ansarullah, yang jumlahnya bukan ramai, tapi perpaduannya kuat, berjuang di atas akidah, atas iman. Israel pula berpecah. Netanyahu dengan bin Ghaffir pula kena nak perang, kerana kalau perang akan zahir Dajjal, akan zahir Al-Masih yang ditunggu untuk memimpin Bani Israel untuk takluk dunia. Dia percaya tak boleh berhenti perang. Kerana kalau perang ni, Tuhan turunkan Dajjal. Kita Dajjal, dia Al-Masih. Dia percaya, tak boleh nak berhenti. Ini satu puak. Satu puak pula tak boleh belabang. Satu puak pula nak bebaskan tawanan-tawanan. Hamas menawan ratus-ratus orang. Orang besar, orang penting dan sebagainya ditawan oleh Hamas. Pada perang yang pertama. Usaha nak bebas, berpecah sama-sama dia. Walaupun berita mengatakan ada perjanjian damai, tapi tak boleh nak buat. Tuhan pun tentu akhirnya Islam dengan Yahudi ni akan berperang juga. Itu berita sajalah, orang Arab tak bodoh je lah. Orang Arab jadi khodam kepada kuasa barat. Usaha nak damai. Keadaan ini memberi di Parsi, Tuhan jadikan Parsi berpecah antara dua penglima, Rustum dengan Fairazan, berpecah. Tentera Islam boleh rehat. Keadaan ini memberi peluang selama setahun kepada tentera Islam untuk tidak menyerang musuh. Hal ini termasuklah arahan daripada Khalifah Umar radhiyallahu anhu sendiri kepada tentera Islam bagi menambah dan menyusun semula kekuatan, sementara menantikan ketibaan tentera bantuan yang lebih besar dengan jarak perjalanannya yang memerlukan masa lebih panjang. Jarak antara Madinah dengan Iraq ni jauh sangat. Dengan buta zaman dulu jalanannya jauh, jadi memerlukan masa lah. Jadi sementara nak sapa tentera bantuan, nak susun balik tentera tu, biar dia gaduh sama-sama dia dulu. Pertempuran Al-Buaib
pihak musuh mendapat maklumat akan kedatangan tentera tambahan. Hal tersebut menyebabkan mereka mengumpulkan bala tentera mereka yang lebih besar bagi menyerang tentera Al-Musannah. Musuh tahu orang Islam jumlah sikit, baru dia sedar pun kemudian. Lalu dia nak ambil peluang nak serang tentera Islam, dia Al-Musannah bin Harithah radhiyallahu anhu. Nak serang tentera Islam. Al-Musannah mengarahkan tentera tambahan berkumpul secepat mungkin dengannya, sehingga beliau sendiri bergerak ke arah tentera tambahan yang datang supaya dapat bergabung dengan segera di daerah bernama Al-Buwaih. Langkah ini berjaya dilaksanakan sebelum tibanya tentera musuh. Al-Musannah sempat bergabung tentera tambahan yang dekat, yang datang dulu, menambahkan jumlah tentera Islam. Pihak Parsi mengarahkan panglima bernama Mahran untuk menggunakan tentera berkuda yang paling cepat bergerak ke arah tentera Islam. Bagi menyerangnya, Al-Musannah berjaya meletakkan kedudukan tentera Islam di sebatang sungai yang memisahkan mereka dengan tentera musuh. Al-Musannah berjaya mengambil tempat di sungai, memisahkan tentera Islam dengan musuh dengan sungai. Nak berkena pula musuh ni. Dulu dia berkena tentera Islam dengan sungai, ni Islam kena dia pula dengan sungai pula. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-13 Hijrah. Al-Musannah meminta anggota tenteranya untuk tidak berpuasa supaya mereka lebih kuat untuk berperang, kerana ia diizin oleh syarak. Mereka menerima arahan Al-Musannah tersebut. Dalam bulan Ramadan, Al-Musannah suruh buka mereka supaya berperang dengan gagah, jangan letih dengan sebab berpuasa. Pihak Parsi menghantar utusan supaya tentera Islam membuat pilihan, sama ada menyeberangi sungai ataupun menunggu serangan mereka. Al-Musannah memilih untuk menunggu kedatangan tentera Parsi. Tak macam berobat tu nak seberang sungai. Ni dia suruh orang Parsi seberang sungai, dia tunggu. Al-Musannah. Maka kerana merasakan jumlah anggotanya lebih besar daripada tentera Islam dan kejayaannya membunuh ramai tentera Islam dalam peperangan terdahulu, sehingga menjadikan semangatnya lebih berkobar, panglima Mahran Parsi pun dengan angkuh terus mengarahkan bala tenteranya menyeberang sungai dan menyerang tentera Islam. Panglima Parsi suruh serang di seberang sungai. Al-Musannah memeriksa bala tentera Islam dan menyusun mereka pada kedudukan masing-masing. Beliau berhubung dengan anggota tentera melalui cara yang sangat bersopan, sehingga panglima sangat dikasihi dan dihormati oleh semua anggota tentera. Tentera sangat hormat pada Al-Musannah. Ini meneguhkan kedudukan tentera. Taat pada panglima ini penting. Al-Musannah dengan sopan dia berjaya menjadikan tentera taat ikut arahan dia. Hal tersebut, kalau tentera tak taat pada arahan, tak jadi celaru lah. Tak ikut arahan, buat kepala sendiri. Hal tersebut menjadikan setiap perintah dan arahan yang disampaikan oleh beliau benar-benar dirasai dengan menunaikan tanggungjawab, bukan kerana dipaksa. Kadang-kadang sebahagian orang menunaikan perintah kerana takut akan ketua yang garang, bukan kerana kasih dan hormat. Musannah ni orang ikut arahan dia kerana hormat pada dia, bukan kerana takut arahan dia, kerana dibaikkan dia panglima. Selepas begitu dia buat. Panglima Al-Musannah memaklumkan bahawa isyarat arahannya diberikan dengan mendengar laungan takbir sebanyak 3 kali supaya masing-masing bersiap sedia, dan takbir yang keempat supaya menyerang musuh. Tiba-tiba musuh sudah menyerang ketika takbir pertama, sehingga
menjadikan tentera Islam terpaksa bertahan menghadapi serangan yang sengit itu. Cepat tentera mari. Dia suruh saya pergi ke Pak baru serang. Tak ada. Tapi mula-mula musuh dah sapa. Tentera Parsi bertindak segera kerana masih merasa kagum dengan kejayaan mereka dalam peperangan di jambatan yang membunuh ramai daripada kalangan tentera Islam. Dan para penglimanya, Al-Musanna memerhatikan setiap kedudukan pasukan. Apabila melihat ada yang lemah kedudukannya, beliau akan menghantar arahan segera kepada ketua pasukan supaya bertindak segera membaiki keadaan. Dia bakal pasukan. Dia tengok pasukan yang lemah, tambah pasukan untuk bantu jadi kuat. Setelah bertahan dengan berjaya, Panglima Al-Musanna mengarahkan serangan kilat ke arah pusat pemerintah tentera musuh. Dalam serangan ini, adik Al-Musanna dan beberapa orang penglima pasukan mendapat luka, tetapi akhirnya mereka berjaya membunuh penglima Mahran dan ramai daripada kalangan tentera yang menjaga pusat pemerintahan musuh. Tentera Islam berjaya bunuh penglima dia sendiri. Bila bunuh penglima ni, anak buah kucak-kacir lah. Ada banyak musuh dapat dibunuh. Hal tersebut menjadikan mereka dalam keadaan kucak-kacir, musuh kucak-kacir, lalu berjaya dikalahkan dengan memakan korban yang sangat besar, sehingga puluhan ribu orang. Ada yang meriwayat sehingga mencecah angka 100,000 orang dari Parsi yang berjaya dibunuh. 100,000 berjaya dibunuh. Seterusnya keadaan itu menjadikan mayat terlalu banyak bergelempangan dan bertimbun-timbun. Ada dalam kalangan ahli sejarah yang meletakkan pertempuran ini menyamai situasi pertempuran Yarmouk sewaktu menghadapi tentera Rom yang diatur oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sama dengan perang Yarmouk yang terkenal di Jordan. Sama. Banyak tentera musuh yang dapat dibunuh. Al-Musanna mengambil langkah memotong tali jambatan supaya musuh tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi setelah berhentinya pertempuran, Al-Musanna menganggap tindakannya itu merupakan satu kesalahan strategi perang kerana menjadikan musuh yang terdesak berpaling menentang dengan lebih sengit. Peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan Panglima Al-Musanna dan sanggup mengaku kesalahannya sendiri. Musuh dah nak undur, dah nak lari, patutnya dia jangan rombak jabatan biar musuh lari. Tapi dia rombak jabatan, musuh tak jadi serempok lah. Dia serang balik bila tak boleh nak lari, kena perang balik. Sesudah Al-Musanna mengarahkan beberapa pasukan meneruskan arah asakan terhadap musuh yang kalah teruk itu, sehingga berjaya menawan beberapa buah wilayah di sekitar kedudukannya. Antara yang diserang ialah kawasan menjadi pusat dagangan dan sumber ekonomi Parsi. Operasi ini melibatkan semula mereka yang lari berundur dalam peperangan jambatan terdahulu bagi memulihkan semangat dan menebus kesalahan mereka. Jadi kemenangan perang ni beri semangat balik kepada mereka yang kalah dulu. Dia semangat dan Islam. Parsi bertindak balas. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah segala akad perjanjian
dihalalkan pada kamu binatang-binatang ternakan, melainkan apa yang dibaca kepada kamu dari segi haramnya, selain daripada mereka yang berada dalam ihram, tidak dibenarkan membunuh beruan dalam keadaan kamu ihram. Allah menghukum apa yang ia kehendaki. Ayat ini menegaskan wajib bagi orang Islam menunaikan akad perjanjian. Perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala, dua kalimah syahadah. Mengaku jadi orang Islam. Mengucap jadi orang Islam. Itu janji kita dengan Allah. Semasulah niat-niat kita buat ibadat kerana Allah. Patuh halal dan haram. Mencegah mungkar, menyuruh perkara yang baik. Itu perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian untuk menegakkan Islam. Perjanjian dengan manusia, banyak perjanjian akad nikah, perjanjian jual beli, perjanjian berhutang, macam-macam perjanjian. Disebut dengan akad dengan ikatan. Janji disebut macam ikatan yang diikat dengan teguh dan kuat. Jangan rungkai, jangan rombok. Termasuk perjanjian dengan orang bukan Islam. Janji dengan orang bukan Islam. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam wajib menunaikan syarat-syarat perjanjian mereka dengan orang Islam. Walaupun dia orang bukan Islam, kita dengan patuh dengan perjanjian kita. Jangan langgar perjanjian. Biasa dalam sejarahnya orang Islam tak langgar perjanjian. Orang kafir yang langgar perjanjian. Nabi buat perjanjian dengan orang Kristian Najran. Kristian Najran yang datang jumpa dengan Nabi dalam surah Al-Imran yang kita baca dulu. Cerita tentang Siti Maryam, Nabi Isa. Dia dakwa Isa tu anak Tuhan, Maryam tu mak. Nabi kata tidak. Maryam Allah Ta'ala jadikan Isa ni kun fayakun. Akhirnya Nabi ajak mubahalah. Mubahalah ni minta aku dengan isteri aku, anak-anak aku, cucu aku, merupakan anak-anakmu, minta Tuhan tu laknat pada siapa yang bohong kali itu. Mereka tak berani. Tak berani nak buat mubahalah. Kena tahu ni Nabi sungguh. Tapi tak mau masuk Islam. Akhirnya mereka setuju buat perjanjian. Perjanjian jadi rakyat di bawah kerajaan Islam, bayar jizyah. Dijamin keamanan mereka. Wajib ditunaikan. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni perjanjian antara Nabi dengan pemimpin Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Bila mereka halang Nabi nak pergi ke Makkah nak buat umrah, buat perjanjian. Perjanjian tu berat sebelah. Berat sebelah perjanjian tu. Majoriti para sahabat tak setuju dengan perjanjian ini. Tapi Nabi buat keputusan bersetuju dengan perjanjian ini. Dengan sebab itu mesyuarat dalam Islam ni bukan mesti majoriti. Pemimpin dalam Islam mesti buat keputusan mengikut mana yang kuat. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan mesyuaratlah dengan mereka wahai Muhammad. Mesyuarat dengan sahabat-sahabatmu. Mesyuarat dengan sahabatmu fa idza azamta, bila kamu berazam dengan sesuatu keputusan, engkau berazam sesuatu keputusan, engkau dapati ini hujah lebih kuat. Tawakkal Allah, serah pada Allah Ta'ala. Mesyuarat perang Uhud, majoriti setuju keluar daripada Madinah untuk bertahan Islam di Bukit Uhud, bukan bertahan di Madinah. Musuh serang. Majoriti setuju. Nabi terima pandangan majoriti. Perang-perang tewas banyak sahabat mati syahid. Walaupun begitu Tuhan suruh wasyawirhum fil amri, bersyuarat dengan mereka. Fa idza azamta, bila engkau azam sesuatu keputusan tu baik, tawakkal Allah, serah pada Allah Ta'ala. Pemimpin melihat mana hujah yang lebih kuat. Perjanjian Hudaybiyah ni
Tak benar orang Islam umrah. Kena tangguh tahun depan. Muhammad Rasulullah tak boleh tulis. Muhammad bin Abdullah. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah kena atas balik. Orang Islam yang murtad lagi ke Mekah dah atas balik. Pasal ni. Masing-masing bernaung di bawah pihak yang lain. Tak boleh seram menyerang antara satu sama lain. Nabi terima perjanjian ni. Perjanjian berat sebelah Nabi terima. Yang ikut Nabi Abu Bakar, majoriti sahabat berat. Sebab tu bila Nabi suruh tahallul, tak mau tahallul. Tak mau buang pakaian ihram kerana nak buat umrah juga. Sayyidina Umar ke pujuk Abu Bakar. Kenapa Rasulullah ni tak mau ni? Dia terima perjanjian berat sebelah ni. Bakar kata dia Nabi. Dia tahulah dia Nabi. Senyap Sayyidina Umar, dia kata apa? Akhirnya dia dapati bahawa Quraisy melanggar perjanjian. Langgar perjanjian. Quraisy ni bila langgar perjanjian menyebabkan Mekah dibuka. Dibenarkan Mekah diserang dan ditawan Mekah. Itu berlaku kemenangan. Bila langgar perjanjian. Orang Islam setia. Sayyidina Abu Bakar. Bila berlaku Nabi wafat, banyak kabilah-kabilah Arab murtad. Sebelum Nabi wafat, Nabi mengarahkan tentera di bawah pimpinan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid menyerang Rom. Serang Rom. Tiba-tiba Nabi wafat. Tentera Usamah balik. Sayyidina Abu Bakar suruh Usamah teruskan perjalanan serang Rom. Sahabat-sahabat tak setuju dalam mesyuarat itu, majoriti tak setuju. Tak setuju kerana Islam dalam keadaan bahaya. Kabilah-kabilah Arab murtad. Madinah kena kepung. Macam mana suruh Usamah pergi perang dengan Rom? Lalu suruh Sayyidina Umar pujuk Sayyidina Abu Bakar. Tahanlah Usamah. Ya pergi. Abu Bakar marah ke Usamah. Ajabarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Mu ni samsing masa jahiliyah. Masa Islam penakut, kata Abu Bakar. Umar tak kata-kata. Tentera Usamah terus pergi untuk lawan Rom. Dengan pertolongan Allah, Rom berundur, tak boleh lawan. Kemudian bila tentera Usamah pergi menyerang Rom, orang murtad jadi gerung. Rupanya Islam ni kuat lagi rupanya. Sanggup lawan Rom tengah-tengah begini pun. Ni kuat tak lewat main ni. Ni perang psikologi dia bagi, perang psikologi. Abu Bakar memahami perang psikologi. Dia buat keputusan dengan pandangan dia. Jadi syura dalam Islam ni bukan mesti majoriti. Orang barat dia ikut majoriti. Benda arang halal pun ikut majoriti. Siapa setuju arak halal kat tangan mereka, ramai orang kat tangan setuju arak halal. Jadi halal. Haram halal ni tak boleh pakai majoriti. Dah ada nas. Benda yang wajib. Setuju kita main jemaah hari ni. Tak setuju main jemaah tak sama hari masjid ya. Tak boleh macam tu. Ini benda wajib, tak boleh. Benda yang ada nas tak boleh ikut demokrasi barat. Ada tempat-tempat kita ikut, tempat-tempat kita tak ikut. Ini kena faham. Walaupun itu suatu perjanjian. Ikut keputusan pimpinan buat. Apa? Kerana kadang-kadang benda yang strategik dipahami oleh beberapa orang saja. Benda yang tak strategik ini banyak orang faham. Ini masalahnya. Jadi dalam Islam ni ada beza. Kita kena faham. Tak boleh sama Islam dengan yang lain. Kita wajib menunggang janji kita termasuk dengan orang kafir. Termasuk perjanjian yang kita tak setuju. Sabarlah. Kita tak setuju. Akan tiba masanya Allah Ta'ala memenangkan kita nampak perjanjian berat sebelah. Jadi akad perjanjian wajib kena tunai. Perjanjian jual beli, perjanjian berhutang dengan orang. Ni berhutang-berhutang, ni ada dalam tak beraya. Apa jenis begitu? Kena ada saksi, ada apa pula berjanji. Lepas tu tak mengaku pula. Tak bayar pula. Jual beli pula, menipu pula. Ini. Wajib tunaikan akad perjanjian. Hilat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepada kamu binatang-binatang ternakan. Iaitulah biri-biri, kambing,
lembu, kuba, unta dan sebagainya, rusa, kijang, pelanduk dan sebagainya yang disembelih, kecuali binatang beruan. Binatang beruan dengan panah, dibunuh dengan panah atau dengan senjata tajam, termasuk mengikut Imam Nawawi, senjata tajam termasuklah berdil pada hari ini. Peluru menggunakan letupan, termasuk senjata tajam. Zaman dulu peluru tanah tak boleh. Zaman dulu orang pakai tembok dengan peluru tanah liat yang dibakar. Lepas tu dalam kitab fiqh zaman dulu, hak tembok tak boleh makan. Itu cerita senapan zaman dulu, berdil. Kitab yang dikarang tahun 300 tahun dulu. Jadi kita baca kitab lama, dia kata lama. Kalau yang baru Imam Nawawi kata hak berdil ni letupan, dia ke tajam, senjata tajam. Bila kita tembok kan, menatang kan, letupan ni menatang tak sedar lagi, kerana tajamnya senjata tu kuat. Tembus tak sedar. Sebab itu Imam Nawawi dan Syed Hasan Khan mengatakan dibolehkan, termasuk saya Sabit dan lain-lain. Jadi ada kalangan kita pula tak boleh makan kerana letupan, kalau dia tupu tak boleh. Letupan juga tajam. Itu Imam Nawawi dalam fatwa dia menyebut itu. Binatang beruang tak apa, ataupun yang ditangkap oleh anjing, ditangkap oleh elang. Anjing, elang, harimau, bintang yang dia ajar berburu. Kita lepas, dia takar. Mazhab lain kena baca bismillah. Syafi'i sunat baca bismillah. Sunat baca bismillah. Anjing yang diajar berburu, ari muallam, anjing yang diajar, elang yang diajar, dia takar binatang tak ada sembelih, boleh makan. Ini sabit dengan nas. Termasuklah sembelihan ahli kitab, sembelihan orang Yahudi dan orang Kristian. Kerana Yahudi dan Kristian ni dia sebut Allah juga dia sembelih. Dia sembelih. Orang Yahudi Kristian, sembelihan Yahudi Kristian boleh makan. Sembelihan orang murtad tak boleh. Orang Islam murtad jadi kafir tak boleh makan. Tapi sembelihan Yahudi Kristian boleh makan. Dihalalkan, disebut dihalalkan. Lepas tu orang pergi negara putih, pergi mana-mana, tengok Yahudi jual daging, tak apa. Kristian jual daging, tak apa. Kecuali daging babi. Orang Kristian jual daging babi. Babi sembelih tak ada apa. Tukar-tukar masuk tak ada apa. Tukar masuk Melayu dah, Islam dah. Masuk babi tak boleh. Tak boleh. Sembelih dah, sembelih tak ada apa. Tu. Dalam mazhab Syafi'i, binatang-binatang yang keji tak boleh makan, yang membunuh, yang membunuh dengan taring, dengan kuku, makan bangkai. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki menghukumkan makruh binatang ini. Makruh dia tak makan juga. Dia kata makruh dia. Dia pun tak lalu nak makan. Cuma dari pandangan fiqh tadi begitu. Orang Maliki pun tak apa lalu nak makan buaya, tak apa lalu. Tapi baca kitab mazhab Maliki makruh berlaku. Buaya makruh, hima makruh. Yang haramnya babi bakar, dia pun terang lah. Yang mati mapuh itu tak sembelih, binatang ternakan. Jadi disetak dalam Quran binatang-binatang yang halal. Dalam mazhab Syafi'i ada satu kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, dikarang oleh Ad-Dalimi. Ad-Dalimi ini dia karang kitab ensiklopedia binatang, 1000 binatang dalam kitab dia ni. Dia sebut binatang ni daging dia beracun, binatang ni daging dia penyakit, binatang ni daging dia begini. Ni hebat pada orang putih lagi. Zaman dulu mana ada lah. Sebab tu mazhab Syafi'i banyak berpandu kepada kitab Hayatul Hayawan Kubra ni untuk menghalal dan membenarkan binatang. Sebab itulah meruk sebagai contohnya, mazhab Syafi'i haram makan meruk. Hanafi boleh makan meruk. Kerana Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan, Ad-Dali mengatakan dalam kitab dia, meruk ni bahaya. Dia punya pedu beracun. Kalau makan boleh jadi gila. Daging dia tu kalau pecah pedu dia bahaya. Maka Syafi'i mengharamkan. Hanafi kata tak. Hanafi pula udang haram pula, soto haram pula, pelacang tak dimakan pula. Ini Hanafi kan apa? Dia ke macam gaulak macam apa? Dak apa pergi kita.
Dia tak makan udang, tak apalah. Itu khilaf ulama. Illa ma yutla yang dibaca pada kamu, ghairu muhallis sayd wa antum hurum. Kecuali yang menghalalkan buruan, yang memilih binatang buru tak boleh. Orang yang mengerjakan haji dan umrah dia pakai ihram. Membunuh binatang darat tak boleh. Ikan tak apa. Binatang beruang diharamkan pada orang buat haji dan umrah dalam ihram. Yang disembelih tidak menyebut nama Allah, diharam. Sembelih kerana semoh, kerana puji atu. Zaman dulu banyak ni, negeri kita ni. Termasuk di Nusantara ni, bila ikan tak boleh, semoh. Ikan tak boleh buat semoh. Semoh macam mana? Melih lembu, melih kubah. Semoh. Lepas tu ambil daging-daging dia tu, sebagian ambil hati sikit, hidung sikit, lidah sikit dan sebagainya. Iri hembur dalam perahu, peranyuk laut yang makan atu. Makan setan. Supaya setan beri boleh ikan ke laut akan datang ni. Orang pergi sembelih pula Tok Lebah. Tok Lebah tak kerti bahasa. Walaupun yang sembelih tu Tok Lebah tak boleh makan. Sembelih kerana memuja, tak boleh. Walaupun sembelih tu orang Islam. Dok, bila orang ajak gula, saya mau pergi makan, pakai makan belaka lah. Dah lembu juga. Ini dah tahu kala. Dah tahu kala. Tak boleh. Sembelih kerana puja, tak boleh. Itu. Inna Allah yahkum ma yurid. Allah Ta'ala menghukum mengikut apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala maha berkuasa apa yang dia kehendaki. Semua yang diharamkan tu mendatangkan penyakit, tidak ada berkat. Semua yang dihalalkan ada berkat, ada kebaikan bagi manusia. Ini hikmah hukum syarak. Hukum Allah Ta'ala hebatnya. Benda yang Allah Ta'ala halalkan tak mendatangkan penyakit. Tak bahaya sangat, tak bahaya. Kecuali kita melampau. Benda yang diharamkan mendatangkan mudarat. Ini nyata. Allah Ta'ala maha penyayang kepada kita. Wallahu a'lam.